tugas saya seterusnya ceramah kesedaran komuniti. Okey, Man. Next slide. Okey, saya Zaid Muhammad Noor. Pun nak mengenalkan diri, saya Zaid Muhammad Noor. Ceramah isu kesedaran komuniti isukan ni tajuknya Nadi Baru Ekonomi Digital dan Pembangunan Bakat Belia, iaitu memahami peluang, kejayaan dan impak isukan sebagai sebahagian daripada masa depan digital belia Malaysia. Okay, next slide. Okey, pertama sekali kita nak meningkatkan kesedaran, iaitu membina kefahaman masyarakat tentang isukan sebagai industri yang sah dan berkembang pesat. Okey, membuka peluang kerjaya, memperkenalkan pelbagai laluan kerjaya belia dalam ekosistem isukan, bukan hanya sebagai pemain. Seterusnya, mendedahkan nilai ekonomi, iaitu menjelaskan sumbangan isukan kepada ekonomi digital negara, iaitu pelaburan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, menggalakkan pelibatan, mendorong sekolah, belia dan komuniti setempat turut serta secara aktif dalam ekosistem isukan. Okey, seterusnya untuk rakan saya, Claire. Okey, baiklah. Saya Claire Simon. Kita sambung ya. Apa itu isukan? Isukan ataupun electronic sport merujuk kepada pertandingan permainan video secara kompetitif dianjurkan dalam bentuk liga, kejohanan dan juga acara langsung. Ia melibatkan pemain profesional, penganjur, penaja dan jutaan peminat di seluruh dunia. Di Malaysia ini sendiri, isukan telah diiktiraf sebagai sukan sah dan disokong oleh dasar kerajaan seperti Pelan Pembangunan Isukan Kebangsaan. Fakta menunjukkan 52 juta rakyat Malaysia aktif menyertai sukan ini dan 1.6 bilion ringgit Malaysia nilai pasaran sukan Malaysia pada tahun 2025 dan 6,000 ke atas peluang pekerjaan dalam ekosistem sukan. Seterusnya. Isukan sebagai enjin ekonomi digital. Sama seperti sukan konvensional, isukan menjana pendapatan melalui pelbagai aliran hasil yang menyokong ribuan pekerjaan dan perniagaan tempatan seperti penajaan jenama, hak media dan perstreaman, hadiah kejohanan, jualan cenderamata, jualan tiket dan acara langsung dan seterusnya pembangunan permainan ini sendiri. Seterusnya. Peluang kerjaya dalam bidang isukan. Sebagai pemain profesional, dan sebagai shortcaster ataupun komentator, sebagai penganjur acara, seterusnya kreator kandungan, jurulatih dan penganalisis, dan pemasaran serta penajaan. Kita serahkan seterusnya kepada rakan saya, Hilman. Silakan. Okey, seterusnya kita berbincang akan sokongan dan dukungan kerajaan lah dan serta pembangunan bakat untuk e-sport ni. Okey, jadi untuk kerajaan kita ni, kerajaan Malaysia, dia terus melabur dalam ekosistem sukan sebagai sebahagian daripada agenda ekonomi digital negara. Okey, dengan pelbagai cara, pelbagai proses dan juga channel laluan. Okey, salah satunya adalah melalui peruntukan kewangan secara terus melalui senang cakap melalui Kementerian Belia dan Sukan. Okey. Lepas tu melalui integrasi pendidikan, maksudnya e-sport ni juga dia boleh diterapkan dia kepada institusi pendidikan. Okey, seterusnya terhadap pusat pembangunan nasional melalui e-sport atau e-sukan ni digunakan sebagai salah satu platform untuk pusat pembangunan nasional dan juga melalui badan governance lah. Okey. Jadi seterusnya kemahiran untuk berjaya dalam e-sukan ini. Okey, kemahiran yang ada ataupun yang boleh diterapkan dan potensi untuk dalam pembangunan e-sukan ni melalui salah satunya adalah melalui pemikiran yang strategik, dapat meningkatkan kerja secara berpasukan, dapat memperlihatkan komunikasi yang berkesan sesama ahli kumpulan. Okey, sebenarnya sudah tentu melalui literasi digital dan disiplin dan juga konsistensi juga dapat diterapkan terhadap pemain-pemain e-sukan ni, dan juga yang terakhir adalah berkaitan kreativiti dan adaptasi. Okey, jadi e-sukan ni dapat
membentuk kemahiran-kemahiran ini terhadap pemain dan player ni lah. Okey, jadi sebenarnya ini berkaitan kepada cabaran dan cabaran dan peranan pada komuniti. Okey, yang pertama adalah stigma masyarakat. Okey, ramai ibu bapa dan masyarakat masih menganggap sebagai isukan ni sekadar membazir masa sebab pandangan awal masyarakat dan pandangan awal pada ibu bapa permainan permainan maya ataupun digital game ni dia lebih kepada melalaikan, lebih kepada banyak merosakkan. Okey, jadi dia bagi pandangan masyarakat dia adalah satu perkara atau benda yang membazir masa lah. Okey, yang seterusnya adalah laluan kerjaya yang tidak formal. Okey, jadi sama seperti yang tadi juga, pandangan pada masyarakat kurang kesedaran tentang struktur kerjaya dan latihan yang tersedia. Maksudnya masyarakat beranggapan kerjaya ataupun bidang dalam e-sukan ni tidak boleh bawa ke tak ada future lah. Jadi yang seterusnya jurang infrastruktur, okey, kemudahan latihan dan sambungan internet, maksudnya dari segi teknikal juga kemudahan yang kurang lengkap lah, yang kurang kualiti, tidak sekata di semua kawasan. Okey, dan di sinilah komuniti berperanan. Okey, aktiviti seperti ceramah, bengkel dan mini-mini tournament ni dapat menunjukkan dan membantu serta mengubah persepsi ibu bapa dan juga masyarakat dengan menunjukkan bahawa e-sukan ni ada potensi untuk masa depan, ada potensi sebagai kerjaya yang cemerlang untuk masa depan, mendedahkan kepada laluan kerjaya sebenar kepada belia. Okey, dan juga menghubungkan bakat tempatan dengan peluang sedia ada. So maksudnya market dia agak meluas lah. Okey, dan seterusnya nanti kita akan terus bentangkan tentang soal jawab dan perbincangan apakah persoalan keraguan atau minat tentang e-sukan terhadap belia-belia dan masyarakat.